bagi kesalahan kecil. Di bawah kesalahan kecil, katalah hukuman 3 tahun ke bawah. Okay. Dia berada dalam tembok penjara sekian tempoh, kemudian di hujung-hujung tempoh pembebasan, dia tak ada dalam penjara. Kita letak dia di luar melalui pelbagai inisiatif program lah. Ya. Dan kita padankan dia dengan majikan. Dan majikan mengambil mereka bekerja. Okay. Misalnya, Tan Sri Betul, kita sewa pusat latihan khidmat negara yang masih banyak lagi kosong. Kita bayar. Sewa, kita tempatkan mereka ni di situ. Kemudian pagi mereka pergi bekerja. Kerjalah kilang pemasangan bodi motosikal ke, dia kerja di kilang ke, dia tempat cuci kereta ke, petang dia balik. Begitulah rutin dia sehingga dia bebas. Bagi kategori ini, yang di hujung-hujung tempoh pembebasan kita letakkan di luar dan bekerja, bagi setiap 800 orang yang bebas, 1 saja patah balik melakukan kesalahan. Ini kadar residivism dia sangat-sangat kecil. Kerana itu, Yang Berhormat ingin tahu apakah langkah intervensi bagi memastikan mereka tidak kembali terjebak. Cerita dia, apabila pintu penjara dibuka sekalipun, Jabatan Penjara masih lagi menjalankan inisiatif untuk mengasuh mereka ini.